Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Selamat tahun baru 2026. Dan untuk tahun 2026 ni, telefon pertama yang akan aku unboxing dalam channel Teku adalah telefon yang terbaru dari jenama Redmi guys. Aku belum buka lagi dia punya packaging lagi. So, ini dia. Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Kotak dia macam Redmi 15 sebelum ni, kalau korang dah tengok video aku sebelum ni. Dan aku nak beritahu siap-siap yang dalam video kali ni aku tak boleh nak ulas sebarang specs. Aku boleh tunjuk je dan aku tak boleh nak cerita lebih lah, masih lagi embargo. Dia lebih kepada nak tunjuk apa dapat dalam kotak dan juga macam mana dia punya design. Okay, so jom kita unboxing. Let's go. Okay, ini dia Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Ada spek sikit kat sini tapi tak boleh ulas. So, tengoklah. Untuk bahagian tepi ni ada tertulis Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Macam biasa, bawah ni akan tertulis dia punya warna dan juga memory. Warna mocha brown, warna coklat-coklat gitu. Memory memang besar gila, standard for Redmi. RAM 12GB, storage 512GB. Memang besar untuk phone mid-range. Si pintul, dapat dia punya dokumen guys, dan juga dapat dia punya casing. Korang boleh tengok dia punya modul kamera dia macam Redmi Note 14 sebelum ni, 14. Ada tulisan Redmi pada bahagian bawah. Dan bahagian bawah kita akan dapat dia punya kabel USB Type A ke Type C. Charger 100W, design by Xiaomi. Okay, so ini dia guys, telefon terbaru Redmi Note. Weh, ini dah nampak klasi lah. Dia bukan lagi boleh kata phone mid-range yang biasa-biasa lah. Redmi Note 15 Pro Plus 5G warna mocha brown. Sebab belakang ni aku pegang, dia macam texture leather guys. Fake leather lah, mungkin vegan leather ke apa. Korang boleh tengok dekat-dekat, memang ada dia punya texture tu. Dan bawah ni masih lagi ada logo Redmi, dan adalah dia punya 5G CE tong sampah masih lagi ada kat sini. Dia punya modul kamera dia, aku perasan biji-biji lens dia makin besar, makin hitam gelap macam tu. Nampak gaya macam ada 2 biji kamera je. Yang nampak macam tak function. Dan kalau kita tengok dekat-dekat kat tengah tu, tak boleh ulas sangat. Okay, telefon ni kan aku perasan dia macam a bit chunky sikit lah. Aku perasan dia tebal sikit dan juga dia agak berat sikit lah. Aku suspect mungkin dalam 200 gram macam tu. And aku suka satu benda yang telefon ni masih lagi ada ataupun kekal ada compare kepada phone flagship ke phone mid-range yang lain yang dah tak buat macam ni, iaitu back panel yang melengkung. Korang boleh tengok dia punya back panel belakang ni masih lagi ada slight curve kat sini. So bila ada curve sikit kat belakang ni, bila kita pegang tu rasa lebih selesa. Anyway, telefon ni masih lagi gunakan design yang modern. Rangka dia jenis flat, atas flat, bawah pun flat. Cuma aku cakap tadi lah, dia melengkung sikit, so dia lebih sedap sikit bila pegang tu. Okay, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. So, benda pertama yang aku perasan waktu aku setting tadi adalah dia punya skrin dia jenis yang melengkung. So, korang boleh tengok kat sini, nampak? Tepi ni ada lengkungan sikit. Dia taklah boleh kata banyak sangat. Dia lengkungan yang tak begitu dramatik, tapi dia adalah boleh kata menaikkan sikit feeling tu extra premium lah. Dan dia punya curve dia aku perasan 360, atas curve, kanan kiri, bawah pun curve. So aku boleh kata dia kuat curve display lah. Alright, dari segi size screen dia aku tak pasti, tapi memang besar lah. Tangan aku pun besar. Memang aku rasa ni kalau tengok movie kan, main game ke, memang puas hati lah. Color dia cantik lah. Color dia cantik. Cuma aku tak boleh nak share dia punya specs dia. Cuma mungkin benda yang aku perasan yang boleh kata jadikan telefon ni masih lagi phone mid-range adalah dia punya bezel dia. Dia punya bezel dia ada. Bezel dia nampak. Nak kata tebal tu tak adalah, tapi dia ada kat situ. So dia bukan yang paling nipis, of course. Xiaomi reserve kan yang nipis-nipis, yang bezel-less gitu pada phone flagship dia ataupun phone flagship killer dan sebagainya lah. Dan satu lagi aku perasan pasal Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni adalah dia punya poster launching dia. Dia tulis It's Titan Tough. So telefon ni aku yakin Xiaomi kali ni dia tekankan lagi bab ketahanan. Aku tak pasti adakah dia tekan lebih kepada
tahan lasak baling-baling ke, adakah dia fokus lebih kepada tahan air ke, kita boleh stay tune lah pada launching nanti. Apapun, memang generasi kali ni senang cerita lebih tahan compare kepada generasi yang sebelum ni lah. Dan satu lagi yang aku nak cerita dalam video kali ni adalah macam biasa, sekeliling telefon ni. So pada bahagian kanan kita ada power button dan juga volume rocker yang tak ada bunyi, senyap je. Untuk bahagian atas ni ada speaker satu. Ini nampak macam IR blaster. Untuk bahagian kiri ni tak ada apa, dan untuk bahagian bawah ni kita ada dia punya bottom speaker, ada port USB Type-C untuk charging dan juga slot SIM card. Nampak gaya? Dia boleh masukkan 2 SIM card saja, tiada slot kad micro SD. Jadi guys, itu sahaja video unboxing dan boleh kata first impression aku pasal telefon terbaru Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Aku yakin of course ada banyak model lah, ada Pro biasa, ada yang versi biasa bukan Pro. Aku pasti dia akan masuk juga ke pasaran Malaysia. Cuma kali ni aku cover yang paling top lah, iaitu Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Macam mana? Korang suka ke tak? Dia punya design dia, okey ke tak okey? Warna dia nampak kemas ke tak kemas? Boleh komen sikit pendapat korang. Dan macam biasa, like ni kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Thank you dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay happy. Bye bye. Stay tune pelancaran dan juga review aku nanti.